Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita bertemu kembali kepada sahabat-sahabat pemburu barang gaib. Malam ni kita bersama dengan Encik Asri, iaitu pakar spiritual kita, ingin menceritakan tentang di mana satu kampung ni yang diberikan nama Kampung Pasal. Dengan ini kita bersama Encik Asri untuk berceritakan tentang keadaan kampung ini. Bagaimana dengan Encik Asri? Sila ceritakan tentang keadaan Kampung Pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu korang jangan Encik Pasal dengan aku. Sebab apa? Sebab aku sekarang ni berada di Kampung Pasal, guys. Okey, kalau korang nak tahu, aku pun sebenarnya tak tahu yang ada kampung yang nama dia Kampung Pasal. Macam Encik Pasal dengan aku. Okey, apa-apa pun, aku akan ceritakan macam mana sejarah Kampung Pasal ni, guys. Kalau korang nak tahu lagi, jom ikut aku. Jom. Boleh tahu keadaan Kampung Pasal ni macam mana Encik Asri tahu tentang kampung ini? Ada siapa-siapa bagi tahu? Okey, Kampung Pasal ni sebenarnya hari ni saya kebetulan ingin pergi ke Kuantan. Tapi saya sampai dekat satu tempat ni, ada orang yang cakap ada satu tempat yang sangat cantik, iaitu nama dia Kampung Pasal. Tapi bila kita mengikuti perjalanan kita ni, kita rasa macam tempat ni sungguh menarik sebab sangat-sangat pendalaman. Tapi kalau kita boleh tahu tentang kampung ni, apa pendapat Encik Asri tentang masyarakat-masyarakat yang berada di sini? Bagaimana macam tentang silaturahim atau macam mana, apa pun lah. Okey, kalau kita tengok masyarakat dekat sini memang happening, guys. Kita rasa macam tempat ni macam tersorok. Tapi bila saya sampai dekat sini, saya amat terkejut kerana masyarakat dia memang harmoni, memang sangat-sangat ramah dan juga sangat menarik tempat ni, guys. Sebelum tu saya akan tunjukkan. Ini ada satu masjid. Masjid ni dulu usang tapi dah diperbaharui. Jom ikut kami. Okey, mari kita ikut Encik Asri. Sorry guys, sebab apa? Dekat sini ada majlis dan kita akan terdengar bunyi-bunyi yang sangat mengganggu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kalau anda nak tahu, ni keadaan masjid yang berada di Kampung Pasal. Van jenazah terletak di sinilah. Beliau meletakkan van di masjid inilah, di mana jikalau ada masyarakat sini meninggal, van jenazah inilah yang akan digunakan, ya. Okey, baiklah, kita kembali semula bersama Encik Asri. Okey, kalau korang nak tengok kan masjid dia, ini dulu usang, guys, tapi sekarang ni telah diperbaharui. Dan tapi yang lagi menarik, guys, dekat Kampung Pasal ni ada satu tempat yang sangat menarik. Di mana tu Encik Asri yang boleh dikatakan menarik? Di sebelah masjid. Di sebelah masjid. Di sebelah masjid sahaja. Ada apa tu di sebelah masjid? Sebelah masjid ni, kalau kita nak tahu, jom ikut saya, guys. Okey, baiklah. Jom kita pergi. Mari. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel ni, ya, supaya kita lebih bersemangat untuk membuat konten, ya. Di sinilah masyarakat beliau apa, ya, berhibur. Kita menuju ke mana ni Encik Asri? Jom ikut saya. Ikut saya. Baiklah, jom kita tinjau. Keadaan sini cukup gelap dan angker. Kalau korang nak tahu, dekat sini ada lapangan futsal, guys. Jom. Sangat menarik. Apa yang menarik di sini kalau boleh tahu Encik Asri? Saya terkejut. Dalam satu kampung yang sangat-sangat jauh di pedalaman, ada suasana yang betul-betul saya rasa sangat mengejutkan. Inilah Malaysia, guys. Inilah Malaysia. Kalau korang nak tahu, korang kena jalan jauh, baru korang akan dapat satu pengalaman baru. Macam saya hari ni, tim kita ingin pergi ke Kuantan, tapi Allah dah berkata lain, dah berkendak lain. Tapi yang saya dengar Encik Asri, ramai yang tak berani kalau datang malam-malam ke Kampung Pasal ni. Sebab apa itu? Itu, guys, betul. Masa kami masuk pun, adakah macam di sini ada binatang buas ke, atau daripada segi spiritual ke?
Kalau kata orang sini, dan saya ada bertanya beberapa orang, katanya dulu di tempat ni sangat angker guys. Tapi setelah ramai penduduk di dalam ini, tempat ini sudah dibersihkan, sudah selamat katanya lah. Tapi ada kalanya, Kalau saya nak tahu Encik Asri, tempat ini dibersihkan oleh ustaz atau tok dukun? saya rasa ustaz lah. Saya rasa ustaz. Ada jugalah dulu pawang-pawang dululah, kan, bak cerita orang lama-lama kat sini lah. Tapi nanti kita akan buat satu temu ramah pada orang-orang sini. Dan untuk next video, pada hari ini kita nak tunjuk tempat-tempat yang saya rasa saya terkejut. Satu kampung pendalaman yang ada pusal sebesar ini, yang sangat-sangat saya rasa memang ni keadaan malam guys. Tapi keadaan malam kita tak berapa nampak ya. Kita tak berapa nampak. Tapi tempat ni memang cantik guys. Memang. Tapi insyaAllah Encik Asri, kalau ada masa kita akan tinjau tempat ni pada pagi hari lah. Next time ataupun pagi ni nanti kita akan cuba berjalan di tempat ini. Dan tempat ini sangat-sangat menarik. Sebab tu saya cakap tadi, lu jangan cari pasal dengan gua. Sebab apa? Gua dah temu kampung pasal guys. Okey, apa-apa pun sampai di sini video kita pada malam ini. Nanti next video kita akan temu ramah orang-orang kampung kat sini. Dan apa-apa pun jangan lupa subscribe, komen and share. Kalau korang tak subscribe, aku tak nak buat video. Okey, bye. Assalamualaikum.